susah. Kita memang tak boleh nak pilih kerja. Kita sekarang kalau gaji, saya tak tengok sangatlah gaji. Janji saya dapat pengalaman balik. Nak collect pengalaman balik lah. Even gaji bawah 2,000 lah. Biasa dia nak pengalaman kerja kan. Tapi saya tak ada lagi pengalaman kerja. So memang susah lah nak apply kerja. Even macam kerani sekalipun nak pengalaman kerja. Tapi kalau diberi gaji yang rendah sekarang ni, adakah anda menerimanya? Gaji yang rendah, kalau boleh biarlah sepadan dengan pendidikan kita. Alhamdulillah, bersyukur kita ke atas hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk menjayakan forum terbuka kita. Hadirin sekalian, selamat datang ke forum yang bertajuk Penggraduan dalam kalangan graduan, universiti, punca dan penyelesaian. Isu pengangguran graduan bukanlah sesuatu isu yang baru, namun sehingga kini ia makin menjadi perbincangan yang semakin meningkat. Hal ini kerana setiap tahun ribuan graduan berjaya menamatkan pengajian dengan penuh harapan untuk membina kerjaya yang cemerlang. Namun realitinya masih ramai yang berdepan dengan cabaran dapatkan pekerjaan yang tidak bersesuaian dengan kelayakan mereka. Persoalannya, adakah masalah ini berpunca daripada graduan itu sendiri? Adakah ia berpunca pada akademik? Adakah pula dia salah pasaran pekerjaan dan semakin bercabar? Persoalan-persoalan inilah yang akan kita rungkaikan bersama-sama pada hari ini. Bersama saya ialah Cik Halimatul Sadiah selaku moderator kedua. Terima kasih Encik Amirul. Untuk mengupas isu ini dengan lebih mendalam, kita telah menjemput 3 orang panel yang mempunyai pengalaman dan pandangan yang berbeza. Di sebelah saya ialah Cik Rabiatul, seorang wakil akademik yang akan berkongsi pandangan dari perspektif institusi pendidikan. Seterusnya ialah Cik Uvana, panel kedua iaitu wakil industri yang akan melihat isu ini daripada sudut majikan dan keperluan pasaran kerja. Dan akhir sekali, Cik Syahini, panel ketiga iaitu wakil graduan yang akan berkongsi pengalaman serta realiti yang dihadapi oleh graduan pada masa kini. Terima kasih kepada para panel kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan perbincangan kita pada petang ini. Baiklah, saya akan mulakan dengan satu soalan kepada Cik Rabiatul selaku panel tamu kita. Pada pandangan Cik Rabiatul, apakah faktor utama yang menyebabkan berlakunya pengangguran di kalangan graduan universiti? Terima kasih Cik Amirul. Pada hemat saya, antara punca utama ialah ketidaksepadanan antara kemahiran graduan dengan kehendak industri. Kita tidak menafikan bahawa ramai graduan mempunyai pencapaian akademik yang baik. Namun begitu, majikan pada masa kini bukan sahaja melihat keputusan peperiksaan semata-mata. Mereka turut menilai kemahiran insannya seperti komunikasi, kepimpinan, pemikiran kritis, kebolehan bekerja dalam kumpulan dan keupayaan penyelesaian masalah. Malangnya, terdapat graduan yang masih kurang menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. Selain itu, sistem pendidikan yang terlalu memberi penekanan kepada teori berbanding amali juga menjadi salah satu faktor. Ada pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan tetapi kurang yakin apabila diminta berkomunikasi dengan pelanggan atau membuat pembentangan. Oleh itu, kita perlu melihat sejauh mana sistem pendidikan mampu menjadikan graduan yang benar-benar bersedia menghadapi dunia pekerjaan. Ya, saya bersetuju. Terima kasih Cik Rabiatul. Bagi Cik Uvana pula, adakah pihak industri turut berkongsi pandangan yang sama? Ya, saya setuju dengan pandangan Cik Rabiatul. Sebagai majikan, kami mencari individu yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi sebenar. Sebagai contoh, dalam sesi terbuka, terdapat graduan yang sukar menjawab soalan dengan yakin. Ada juga yang tidak tahu
latar belakang syarikat yang dimohon. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat turut mengubah kehendakan industri. Hari ini banyak syarikat memerlukan pekerja yang tahu teknologi, mampu menggunakan aplikasi digital dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Jika graduan yang tidak bersedia untuk meningkatkan kemahiran mereka, mereka mungkin akan ketinggalan. Terima kasih Cik Fufana. Cik Syahrini pula sebagai wakil graduan, apakah pandangan Cik? Terima kasih Encik Amirul. Pada pandangan saya, kita tidak boleh melihat isu ini hanya dari sudut kelemahan graduan semata-mata. Keadaan ekonomi semasa juga memainkan peranan yang besar. Bilangan graduan semakin meningkat setiap tahun, tetapi peluang pekerjaan tidak berkembang pada kadar yang sama. Ini menyebabkan persaingan menjadi semakin sengit. Tambahan pula, sesetengah syarikat mengurangkan pengambilan pekerja akibat ketidaktentuan ekonomi. Ada juga syarikat yang lebih mengutamakan calon yang sudah mempunyai pengalaman kerja. Keadaan ini menyebabkan graduan baru berasa sukar untuk mendapat peluang pertama dalam kerjaya mereka. Menarik pandangan yang diberikan oleh Cik Syahrini. Jadi bolehkah kita simpulkan bahawa pengangguran graduan berpunca daripada gabungan beberapa faktor seperti ketidaksepadanan kemahiran, perubahan teknologi dan keadaan ekonomi semasa? Ya, saya bersetuju. Kita tidak boleh menyalahkan satu pihak sahaja kerana isu ini melibatkan pelbagai faktor yang saling berkaitan. Ya, betul. Industri juga perlu memainkan peranan untuk membantu graduan yang menyesuaikan diri dengan keperluan pekerjaan. Dan graduan sendiri pula perlu bersedia untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Baiklah, mari kita beralih kepada persoalan yang sering diperdebatkan dalam kalangan masyarakat. Ada pihak yang berpendapat bahawa graduan hari ini terlalu memilih di dalam pekerjaan mereka. Bagi pandangan pihak industri, bagaimana dengan pendapat begitu? Terus terang saya katakan, kenyataan itu adalah benar. Terdapat segelintir graduan yang hanya mahu bekerja dalam bidang tertentu saja. Ada juga yang meletakkan jangkaan gaji tinggi walaupun belum mempunyai pengalaman kerja. Sebagai contoh, apabila ditawarkan jawatan permulaan, mereka menolak kerana merasakan jawatan tersebut tidak setara dengan kelayakan mereka. Namun begitu, saya tidak bermaksud semua graduan sikap yang sama. Ramai juga graduan yang rajin berusaha dan sanggup mencuba pelbagai peluang pekerjaan. Terima kasih Cik Fufana. Bagi Cik Syahrini pula, adakah anda bersetuju dengan pandangan tersebut? Saya bersetuju sebahagian saja. Memang ada graduan yang terlalu memilih pekerjaan, tetapi kita juga perlu memahami cabaran yang mereka hadapi. Kos sara hidup semakin meningkat. Ada graduan yang terlalu memilih pekerjaan, tetapi kita juga perlu memahami cabaran yang mereka hadapi. Kos sara hidup semakin meningkat. Ada graduan yang perlu membayar pinjaman pendidikan, membantu keluarga dan menanggung pelbagai komitmen. Mereka berharap memperolehi pekerjaan yang menawarkan gaji yang setimpal dengan kelayakan mereka. Selain itu, ramai graduan sebenarnya telah memohon pelbagai jawatan tetapi masih gagal memperolehi pekerjaan. Jadi, tidak adil untuk kita melabelkan semua graduan sebagai terlalu memilih. Terima kasih Cik Syahrini atas pada pandangan tersebut. Cik Redaktor, bagaimana dengan pihak akademik? Adakah yang setuju dengan pandangan tersebut? Pada pendapat saya, graduan perlu mempunyai sikap yang lebih fleksibel. Pekerjaan pertama bukanlah destinasi terakhir seseorang.
kadang-kadang kita perlu bermula dari bawah untuk memperoleh sesuatu pengalaman. Pengalaman kerja yang diperoleh itu boleh dijadikan batu loncatan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik pada masa hadapan. Apa yang penting ialah kesediaan untuk belajar, menyesuaikan diri dan sentiasa meningkatkan kompetensi diri. Terima kasih Cik Rangga. Saya tertarik dengan satu ungkapan yang mengatakan bahawa ijazah membuka pintu, tetapi sikap menentukan sejauh mana kita boleh melangkah. Mungkin para panel bersetuju bahawa selain ilmu pengetahuan, sikap dan kesediaan untuk berubah juga memainkan peran penting dalam menentukan kebolehpasaran seseorang graduan. Benar sekali. Baiklah, hadirin sekalian, kita telah membincangkan beberapa punca yang menyumbang kepada pengangguran graduan serta persepsi masyarakat terhadap sikap graduan yang terlalu memilih pekerjaan. Namun, apakah pula kesan yang timbul apabila masalah ini berlarutan? Persoalan tersebut akan kita bincangkan sebentar lagi bersama para panel kita. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam forum pengangguran dalam kalangan graduan universiti, punca dan penyelesaian. Selamat kembali kepada para hadirin dan penonton yang masih setia bersama kami dalam forum terbuka bertajuk Pengangguran dalam Kalangan Graduan Universiti, Punca dan Penyelesaian. Jika sebentar tadi kita telah membincangkan punca-punca yang menyumbang kepada masalah pengangguran graduan, kini kita akan melihat pula kesan yang timbul akibat isu ini, serta mendengar pandangan daripada para penonton melalui talian yang dibuka khas pada hari ini. Betul, Cik Halimah. Kadang-kadang kita terlalu fokus mencari siapa yang perlu dipersalahkan sehingga terlupa bahawa pengangguran graduan sebenarnya memberi impak yang besar
bukan sahaja kepada individu, malah pada keluarga, industri serta negara. Oleh itu, marilah kita teruskan perbincangan ini. Saya ingin memulakan soalan pada panel ketiga, iaitu Cik Syamini sebagai wakil graduan. Apakah kesan pengangguran terhadap graduan itu sendiri? Terima kasih Encik Amirul. Pada pendapat saya, kesan pertama ialah dari segi emosi dan kesihatan mental. Bayangkan seseorang telah belajar bersungguh-sungguh selama 3 atau 4 tahun di universiti dengan harapan memperoleh pekerjaan yang baik. Namun setelah tamat pengajian, mereka masih gagal mendapat pekerjaan walaupun telah menghadiri pelbagai pembukaan. Keadaan ini boleh menyebabkan seseorang berasa kecewa, rendah diri dan hilang keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Malah ada graduan yang mula membandingkan diri mereka dengan rakan-rakan lain yang telah berjaya memperoleh pekerjaan. Perasaan malu, tekanan dan kebimbangan tentang masa depan juga boleh berlaku jika situasi ini berlaku. Terima kasih Cik Syalini atas pandangan anda. Saya percaya ramai graduan di luar sana dapat memahami situasi tersebut. Bagi Cik Redatul pula, apakah kesannya kepada keluarga? Terima kasih Cik Halimah. Pengangguran graduan bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah turut memberi tekanan kepada ahli keluarga. Ibu bapa yang telah banyak berkorban untuk membiayai pendidikan anak-anak pasti mengharapkan mereka dapat berdikari selepas tamat pengajian. Namun apabila graduan masih belum memperoleh pekerjaan, mereka mungkin masih bergantung kepada keluarga dari segi kewangan. Dalam sesetengah keadaan, perkara ini boleh menimbulkan tekanan dari institusi keluarga, terutamanya apabila keluarga itu sendiri mempunyai kekangan wang yang tinggi. Cik Fana pula, bagaimana kesannya terhadap industri dan juga negara? Dari perspektif industri, negara sebenarnya sedang mengalami kerugian moneter. Kita mempunyai ramai graduan yang berkelayakan, tetapi tidak dapat menyumbang sepenuhnya kepada ekonomi negara. Dalam masa yang sama, sesetengah industri pula menghadapi kekurangan pekerja yang mempunyai kemahiran tertentu. Keadaan ini menunjukkan wujud ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam pasaran itu. Jika masalah ini tidak dikawal, produktiviti negara boleh terjejas dan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa mungkin akan turun. Menarik apabila Cikgu Fana menyebut tentang kerugian modal besar. Hal ini menunjukkan bahawa isu pengangguran graduan bukan sekadar masalah individu, tetapi juga cabaran kepada pembangunan negara. Namun begitu, persoalan yang lebih penting ialah apakah langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini? Siapakah yang sebenarnya perlu memberikan peranan utama? Adakah universiti, industri, kerajaan atau graduan itu sendiri? Kita akan membincangkan persoalan tersebut selepas ini, termasuk satu soalan panas yang mungkin mencetuskan sedikit pemarahan di kalangan para panel. Teruskan bersama kami dalam forum pengangguran dalam kalangan graduan universiti, punca dan penyelesaian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali kepada semua hadirin dan penonton yang masih setia bersama kami di dalam forum terbuka bertajuk Pengangguran dalam kalangan graduan universiti, punca dan penyelesaian. Dari sudut kerajaan pula, pelbagai inisiatif boleh diperkenalkan seperti program peningkatan kemahiran, inisiatif kepada syarikat yang mengambil graduan baharu dan penganjuran karnival kejayaan. Sebentar tadi, kita telah membincangkan punca serta kesan pengangguran graduan selain mendengar pandangan daripada para penonton dan turut berkongsi persoalan yang sangat bernas. Kini, kita akan melihat pula
apakah langkah yang boleh diambil untuk menangani isu ini? Persoalannya, siapakah yang perlu memainkan peranan utama? Adakah ia pihak industri, negara, ekonomi ataupun graduan itu sendiri? Terima kasih Encik Amirul. Saya mulakan dengan Cik Ragatul. Pada pandangan Cik Ragatul, apakah yang boleh dilakukan oleh institusi pendidikan untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan? Okey, baik. Terima kasih Cik Halimah. Pada pendapat saya, universiti perlu sentiasa mengemaskan kurikulum agar selaras dengan kehendak semasa industri. Selain menekankan aspek akademik, universiti juga perlu memberi lebih perhatian terhadap pembangunan kemahiran insan seperti komunikasi, kepimpinan, pengurusan masa dan pemikiran kritis. Program latihan industri juga perlu diperkasihkan supaya pelajar mendapat pendedahan awal terhadap dunia pekerjaan yang sebenar. Selain itu, universiti boleh menganjurkan lebih banyak program seperti simulasi teknologi, berikan penyediaan resumen dan ceramah kerjaya agar pelajar lebih bersedia sebelum mendapat pengajian. Kita mahu melakukan graduan yang bukan sahaja berilmu, tetapi juga kompeten dan yakin dengan kebolehan diri mereka sendiri. Terima kasih Cik Ragatul. Jelaslah bahawa universiti memainkan peranan penting dalam membentuk graduan yang berkualiti dan bersedia untuk menghadapi cabaran di masa hadapan. Cik Fufana, apakah pula peranan pihak industri dan kerajaan dalam menangani isu ini? Terima kasih Encik Amirul. Bagi pihak industri, kami perlu menyediakan lebih banyak peluang pelatihan industri, program perantis dan program pembangunan graduan. Majikan juga perlu bersedia memberi peluang kepada graduan baharu untuk membuktikan kemampuan mereka walaupun belum mempunyai pengalaman kerja yang luas. Kerjasama antara kerajaan, universiti dan industri amat penting kerana isu ini tidak boleh diselesaikan oleh satu pihak sahaja. Terima kasih Cik Rufana. Mungkin inilah masanya semua pihak berganding bahu demi memastikan graduan negara tidak tercicir daripada arus pembangunan. Cik Syahini, apakah yang boleh dilakukan oleh graduan sendiri untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan? Terima kasih Cik Halimah. Pada pendapat saya, graduan perlu mengambil inisiatif untuk sentiasa meningkatkan kemahiran ini. Mereka boleh mengikuti kursus dalam talian, memperoleh sijil profesional, meningkatkan penguasaan bahasa asing serta membina rangkaian profesional melalui program kerjaya dan media sosial seperti LinkedIn atau JobStreet. Graduan juga perlu lebih terbuka terhadap peluang pekerjaan yang ditawarkan. Kadang-kadang pekerja pertama mungkin bukan pekerjaan impian, namun pengalaman yang diperolehi mampu membuka lebih banyak peluang pada masa hadapan. Selain itu, graduan perlu mempunyai sikap yang positif, daya tahan yang tinggi dan tidak mudah berputus asa apabila berhadapan dengan penolakan. Kegagalan dalam temuduga bukan bermaksud seseorang itu tidak berkebolehan. Sebaliknya, ia merupakan satu proses pembelajaran ke arah kejayaan. Terima kasih Cik Syahrini atas pandangan tersebut. Sebenarnya saya tertarik dengan kata-kata bahawa kegagalan bukanlah penamat tetapi permulaan kepada usaha yang lebih baik. Sebelum kita mengakhiri forum ini, saya ingin meminta setiap panel memberikan satu pesanan ringkas kepada para graduan di luar sana. Cik Ragatul boleh mulakan terlebih dahulu. Terima kasih Cik Halimah. Ilmu pengetahuan perlu disertai dengan kemahiran dan sikap yang baik. Jadikan pembelajaran sepanjang hayat sebagai amalan kerana dunia sentiasa berubah-ubah semasa demi semasa dan kita perlu sentiasa bersedia menghadapinya. Terima kasih Cik Ragatul. Bagaimana dengan Cik Purana pula? Jangan takut untuk bermula dari bawah. Tunjukkan kesungguhan, disiplin dan keinginan untuk belajar kerana majikan menghargai pekerja yang mempunyai sikap positif
dan semangat untuk berkembang. Terima kasih Cik Purwana atas pesanan anda. Bagi Cik Syalini pula. Kepada para graduan, jangan mudah berputus asa. Setiap penolakan bukanlah pengakhiran, tetapi satu langkah yang membawa kita lebih dekat kepada peluang yang lebih baik. Percayalah kepada kemampuan diri sendiri dan teruskan berusaha. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulannya, pengangguran dan kalangan graduan merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti ketidaksepadanan kemahiran, perubahan teknologi semasa serta keadaan ekonomi semasa. Namun begitu, setiap cabaran pasti menjadi jalan pisaian jika semua pihak memainkan peranan mereka. Universiti perlu melahirkan graduan yang holistik, industri perlu menyediakan peluang yang lebih luas. Kerajaan pula perlu memperkukuhkan inisiatif sokongan, manakala graduan sendiri pula sentiasa bersedia untuk belajar dan menyesuaikan diri. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hanya melalui kerjasama dan persefahaman, kita mampu melahirkan generasi graduan yang berdaya saing serta mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Dengan itu, berakhirlah forum kita pada hari ini. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para panel serta penonton yang sedia mengikuti perbincangan ini daripada awal hingga ke penghujungnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.